masuk. Dia bagus untuk sarang mata. Kalau marjan, dia tak bagi efek apa-apa kat mata. Buku tak selesa je. Okay, Mr. Bob Chan, Bonda share doa buka rezeki yang selalu doa Bonda amalkan. Dulu kan, masa saya muda-muda, saya buka kedai, tak ada modal pun sebenarnya, tak ada duit, saya tawakal je. Daripada awal saya berniaga, saya selalu terapkan gini: jangan tipu orang, jangan tipu timbangan. Berniaga ni bukan sebab nak kaya. Berniaga untuk, saya tak buat benda haram je. Saya tak pernah niat nak kaya langsung, wallahi. Sebab saya tahu kemahiran saya, kepandaian saya sangat terhad. Jadi kalau you all tanya apakah doa saya, masa awal-awal buat sendiri dulu, doa saya banyak selawat, istighfar, selawat. Antara selawat saya, selain daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah, Allah, saya lupa. Yes, saya sebenarnya ngaku je, saya banyak baca surah Al-Masurat. Al-Masurat tu dia lengkap. Berniaga ni sebenarnya, kalau you all nak tahu, isinya ialah 99% isinya ialah takut, sakit, tertekan. Saya ni, kalau tak kerana saya tak sekolah, saya orang miskin, saya jadi janda, wallahi tak teringin buat niaga. Wallahi tak teringin. Niaga ni malu. Dia hege-hege jual barang. Kalau orang nak beli. Kalau orang tak nak beli. Saya dulu jual jual dari ke kongsi Indonesia. Saya jual goreng pisang, saya jual laksa. Orang Indonesia mana makan laksa? Orang dulu tak ada bangla tau, zaman-zaman dulu. Jadi tak semua apa yang saya niaga tu boleh dapat duit. Jadi saya belajar daripada kesalahan. Saya dulu banyak kerja ladang. Umur Bonda berapa ya? 61.